pagi awak masih piat-piat duduk dalam kereta, tak nak turun kereta, tak nak pergi sekolah, terbenggak lah. Alamak dia gampang pula dah cakap Buat je. okey. Maksudnya disiplin. Disiplin. Rambut dia pegang bukan dia buat klorin. Betul ke boleh dibuat? Boleh beza kan rambut yang dia beza kan. Bukannya dia yang itu memang pegang, yang itu kalau nak cakap apalah. Tapi maksudnya rambut dia pegang sebab dia banyak duduk dalam kolam. Kolam tu ada cori. Cori tinggi kan awak punya rambut. Sudah jadi perak. Kena jadi perak, bukan dia warna kan. Uban. Dan dia dah ada duit sendiri. Alternatif dia kan. uban. Sis. Sis. Oh, dia Syah marah. Jangan push-up lah. Nak, berminat tak? Cari awet. Apa? Baca dulu. Baca dulu. Kau dah jumpa awet dekat kolam renang. Target untuk pergi ke Paralimpik. Sekarang terpancing ke mana? Mana Semua. Sukma Sarawak. Okey, saya bukan nak kata nak ni nak jadi kawan inspirasi sebab dia berdisiplin baru dapat macam tu. Baru dapat apa yang dia dapat sekarang. Dia bukan hari ni berlatih, besok pergi menang. Berapa lama dah berlatih? Daripada kecil, daripada form 1 awak tengok dia datang sekolah tapi pagi pergi latihan. Petang sekejap lagi balik walaupun dia datang sini pukul 7 orang pergi latihan. Pergi berenang. Lepas tu datang sekolah pula lepas tu. Ya, lepas tu datang sekolah. Pagi kan pergi berenang, datang sekolah. Malam balik sekolah pergi berenang lagi betul? Tuition Malam ada pergi tuition. berenang lagi. Awak siap kontak sekolah lagi. Oh, Cakap juga oh tak. Sorry. Mana penting. Bukan kenal dia, dia nak jadikan dia inspirasi sebab disiplin tu menunjukkan sebab tu kita boleh berjaya. Dengar cakap coach suruh latih. Bukan cikgu je, semua orang. Kalau dia tak dengar cakap, dia takkan jadi macam ni. Okey, faham? Faham Zakia? Faham Delisha? Faham Ilyas? Faham tak Ilyas? Adik-adik baik, faham baik. Tak, aku faham. Arish? Faham? Push he? Push he? Tak tahu. Penat saya bercakap. Push he? Tak tahu. That's why not pay attention. Tak pay attention. Dia dah buat pergi tempat antarabangsa. Pergi Dubai. Dubai kat mana Dubai? International swimmer from our school, you know. Wow. Dan dia Swimmer. dia berada di tingkatan 4 sekarang dan akan ambil SPM pada tahun hadapan. Ya, macam saya. Macam aku. Okay. Dia bidolakan. Terima kasih. Terima kasih Danish Haikal. Terima kasih. Apa ni? Ha? Okey. Terima kasih ya. My homie.
Okey, saya 1, 2, 3. Saya